Malacca. Hi everyone. So kita orang on the way ke Pagar Dapai. Pukul berapa kan? 7. 6.55 agaknya. Alright. Malaccas. Breakfast. Tak ada air. Appetizer. Aku jadi breakfast tak sama lagi. Appetizer sebelum breakfastnya. Sebelum bed ni. Yang sayur-sayur ni. Apa? Appetizer. Habis makan roti canai. Rate berapa? Rate 8/10. Okay, 8/10 sama. Rating roti canai tadi? 5/10 lah. Tak worth the hype macam tu. Pasha? Saya bagi 1 sebab ada orang pecahkan telur saya. Roti canai rate 10/10. 10. Hilang kau roti kosong. 10 sebab 10. sedap. Cheese dia. 6 lah. 6 over 10. Roti sardin dia macam tak rasa sangat. Tapi kau ikut syariat Islam tak boleh tu. Anda bersalah sebab Wanted. Oh, video. mengaku. Buku cantik-cantik ni bersalah. Apa kau buat? Minta maaf. Saya curi hati awak. Macam zombie tu. Oh, ni untuk yang penjara. Lukisan ni boleh masuk ke? Masih boleh lah kalau dia dah buka boleh dah. Weh, ni dah. Tapi yang nampak. Kita sampai batu aku. Betul. Batu kat atas. Tapi kalau dia masih muncul. Betul. Okey, di sini patutnya kita panggil sebagai kamar mandi, tapi tak, disebabkan dia besar sangat. Kita cakap swimming pool. Perasaan anda melawati apa nama? Penjara? Saya rasa bertaubat. Tapi Taubat? Ada masa silam ke? We never know. We never know. Don't you know me fine? Anda sampai kat tempat nak check in.
Mana api? Kita ada coconut shake. Dulu ni. Sama Kita ada keria. Keria ni berapa tu? RM10 berapa biji? 15. 13. Apa? Satu berapa? Kita orang ada mac and cheese. Aku buka boleh? Buka. Lalu gajah. Macam lalu gajah tu, dua kat Kedah. Tak panas pun. Naik. Kan? Apa ni KL lah ni? Wah, dia sini. Sunset lah. Oh, boleh. Alah, dah tak ada. Alah, pakai lampu-lampu. Ni bilik kiri kan? The rain. Lokasi jangkau hujan pada malam ini. Malaysia baru bagi tahu. Weh, best tu tahu hujan malam ni. Keluar kedai terus hujan. Macam dugaan kita orang. Panas. Okay, baik. Cerita dia macam ni, kita orang pergi jalan tadi kat Jangkau. Lepas tu tiba-tiba hujan. Lepas tu kita orang pun balik. Tak balik, kita pergi siumat. Lepas tu tiba-tiba macam lepas tu nak pergi McD Retro. Lepas tu ramai. Lepas tu Tak pulang. kan? Kan, sekarang ni yang sikap bagi dua. Sikap bagi. Selamat malam. Saya nak order double spicy chicken McDeluxe 2. Ini yang belum tadi macam ngantuk ni.
Dalam sini sangat ah. Good morning semua orang. Ada swimming pool. Kalau baju aku boleh tak lagi? Sama tu. Nak beli beg? Kena. Kena. Ikut. Iha.